Bagaimana jika masa depan bukan sesuatu yang akan kita lalui, tetapi sesuatu yang sedang memerhatikan kita? Semua dah ada? Ya, tapi sebenarnya PLC ni tentang apa? Saya pun tak pasti. Katanya ada sesuatu yang penting. Kenapa awak diam? Tak ada apa-apa. Siapa yang hantar mesej ni? Bukan aku. Telefon aku pun dapat. Jadi, siapa yang hantar? Tahun 2099, manusia telah mencipta kecerdasan yang mampu berfikir, mengingati, meniru dan menyamar sebagai manusia. Siapa yang pasang video ni? Bukan saya. Sekejap. Itu kita. Apa maksud semua ni? Kita ada 10 minit. Untuk apa? Cari AI. Tunggu. Kalau AI ada dalam bilik ni, siapa? Oh, pelik sikit tadi. Pelik? Awak tak kata langsung. Kalau saya AI, awak rasa dia akan mengaku ke? Aku dah jumpa tu. Apa? Salah seorang daripada kita tak pernah wujud dalam rekod sekolah. Siapa? Aku pun tak tahu. Jangan percaya mereka. Sembilan pun satu pasukan, satu ujian. Tetapi satu daripada mereka bukan manusia. Kalau saya AI, siapa kata awak manusia?